Assalamualaikum, saya Dr. Ashley Faizah binti Zulkafli. Saya adalah ketua klinikal daripada National Cancer Society Malaysia. Fungsi dia nak diagnose kanser payudara sebelum you boleh detect melalui gejala, ada simptom. Sebab kanser payudara, kalau you dah ada simptom, maksudnya dia dah peringkat lambat sikit. Kita nak detect kanser sebelum dia jadi ketul, yang kita boleh rasa. Jadi hanya mammogram je yang boleh detect kanser payudara sebelum dia jadi ketul. So you kena faham fungsi mammogram tu. Jadi you lebih open untuk buat mammogram. Memang mammogram ni fungsi dia, you letakkan dada you dekat plat ni, lepas tu plat lagi satu turun bawah, and then dia penyek dada you sampai lepek supaya dia boleh nampak apa dalam dada you. So memanglah benda tu satu benda yang boleh jadi menyakitkan. Okay, dia ada spektrum lah. Ada orang kata tak rasa apa-apa. Ada orang kata tak selesa lah. Ada orang sakit sangat. Selalu saya showkan pada para wanita, kalau nak datang buat mammogram, pastikan you datang selepas you dah habis period. Bukan time you tengah period. Sebab time you tengah period, dada you mungkin lagi lebih sensitif. Jadi bila kena penyek dengan mammogram, dia akan jadi rasa sangat sakit. So you kena timing tu is important lah. Untuk para wanita, saya selalu pesan umur 18 tahun ke atas, kita dah boleh buat sendiri pemeriksaan sendiri payudara. Setiap bulan, selepas you habis period, you check. Okay, dekat dalam bilik air ke, lepas mandi, you check. Every month, setiap bulan you kena check. Okay, umur 18 tahun ke atas. Bila umur 20-an ataupun 30-an, boleh juga dapatkan pemeriksaan payudara secara klinikal. Daripada nurse ataupun daripada doktor, dekat klinik berdekatan, klinik kesihatan. You boleh check, bagi diorang check buah dada you, setiap 2 atau 3 tahun sekali. Okay? And then, umur 40 tahun ke atas, you dah boleh ingat untuk buat mammogram. Mammogram ni kita ikut garis panduan KKM, Kementerian Kesihatan, kita kena buat setiap 2 tahun. Untuk sesiapa yang ada sejarah keluarga, maksudnya nenek dia ada kanser, kakak dia ada kanser, cousin dia ada kanser, dan juga kalau dia tahu dia ada mewarisi mutasi genetik BRCA 1 dan BRCA 2, then dia boleh buat mammogram awal lagi sebenarnya, ataupun dia boleh buat ujian imaging yang lain macam ultrasound ataupun MRI di usia yang lagi muda daripada 40 tahun lah, ataupun yang disyorkan oleh doktor mereka lah. So ujian saringan mammogram sebenarnya government through LPPKN memang ada menawarkan free mammogram secara percuma untuk golongan wanita kurang berkemampuan B40 dan juga M40. Dan NCSM juga kita ada collaborate dengan Etika. With Etika, kita dah bagi lebih 35,000 wanita yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan ujian saringan mammogram secara percuma. Kanser payudara, dia akan start daripada tak ada simptom langsung. Lepas tu bila benda tu dah besar, ketul dah besar sikit, then you start ada simptom. Okay, sama ada you boleh rasa benjolan tu, ataupun you boleh tengok kat kulit ada lekuk dalam kulit, ataupun ada perubahan pada you punya puting dah termasuk ke dalam, ataupun bila you picit puting you ataupun tak picit pun dah ada lelehan yang luar biasa. So benda-benda ni simptom yang menunjukkan bahawa kanser tu ada dan dia makin membesar dan dia menyusahkan you lah bagi you simptom. Tapi itulah kita nak detect kanser ni pada peringkat yang awal, pada peringkat di mana dia tak bagi kita apa-apa simptom lagi. Dan hanya satu cara saja yang you boleh buat benda tu adalah melalui ujian mammogram. Semua orang yang ada payudara, kita memang dah ada risiko untuk kanser. Kita tak tahu lagi apa sebab utama you dapat kanser, kita tak tahu. Tapi kita semua ada risiko, and then kita tengok pada faktor risiko yang lain, kalau kita ada, dia boleh meningkatkan risiko kita jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dan salah satu faktor risiko yang terbesar adalah gaya hidup. Hidup yang stres, gaya pemakanan yang tak seimbang, berat badan yang berlebihan, gaya hidup yang tak exercise, yang very sedentary. Ini semua boleh meningkatkan risiko kita untuk mendapatkan breast cancer.